Assalamualaikum. Okey. So untuk video ni kita akan mula dengan bab 1 iaitu ubahan matematik tingkatan 5. Ubahan ni apa sebenarnya? Okey. Ubahan. So ubahan ni sebenarnya ialah apa? Okey, dia berasal daripada perkataan ubah. Betul tak? Ubah. So apa yang berubah? Itu dia punya kata basic dia lah. Okay. So ubah ni bila sesuatu, maksud dia bila sesuatu kuantiti berubah. Maksud ubahan sama dengan bila satu kuantiti berubah, kuantiti yang lain turut ataupun ikut berubah. Maksudnya ada satu kuantiti ni kan, kita katakanlah kita berubah dia, kita katakan dia X lah. Dia ni berubah. Dia berubah lah daripada mula-mula nilai dia ialah 2 katakan. Lepas tu dia ubah jadi 3. Yang ikut dia followers dia lah kan, macam korang punya followers lah kan dekat social media tu, dia pun ikut berubah tak? Kata yang ikut dia tu X, yang ni X kan, Y dengan Z, Y dengan Z ni pun akan ikut berubah juga. Itulah basic maksud dia macam tu. Okay, dalam matematik. So sebenarnya kan kuantiti yang berubah ni kita panggil dia sebagai apa tau? Kita namakan dia dalam matematik lah, ayat matematik dia dipanggil yang berubah ni, yang berubah ni dipanggil sebagai pemboleh ubah. Ataupun maksud nak senang kita faham, dia adalah benda ni kan, dia adalah nilai yang boleh berubah. Tu je lah sebenarnya pemboleh ubah ni, nilai yang boleh berubah. Okay, so dipanggil boleh berubah. Alright, so contoh kalau dalam hidup kita lah, kalau kita tengok, buku matematik you all form 5 ni, ni okay, so dia akan start dengan ajar ni lah kan, ubahan langsung, ubahan songsang. So dia akan start dengan ubahan, of course mesti ubahan langsung dulu kot yang dia ajar. Sekejap ubahan langsung kan, dia ajar ubahan langsung. So dia maksudkan dia tunjuk terus contoh chef ni lah, masak, menentukan bahan yang ditentukan mengikut bilangan hidangan. Okay, cikgu takkan ajar macam ni lah, ni complicated. Cikgu akan ajar cara yang senang faham, boleh. Tapi kalau katakanlah bila kamu baca ni kan, kamu tak faham, terus dia tanya dekat cikgu. Okay, tanya dekat dalam grup boleh, PM cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, kita sambung So tadi cikgu cakap pemboleh ubah ni benda yang boleh berubah lah. Dia boleh, kuantiti yang boleh berubah, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Contoh kalau dalam kehidupan kita ni, apa benda yang boleh berubah tu? Benda yang boleh berubah tu antaranya ialah pemboleh ubah Contoh pemboleh ubah ialah apa? Jarak, masa, harga, kuantiti barang ataupun bilangan barang. Okay, tu semua boleh berubah. So dekat dalam ubahan ni, topik ubahan ni, dia ada satu simbol tau. Simbol ni macam simbol anak ikan ni. Macam ni. Okay, cikgu panggil simbol anak ikan. Okay, dia macam ni tau. Dia kalau ada macam ni kan, contohnya Y, lepas tu si anak ikan ni tiba-tiba X macam tu. Okay, ni dalam you akan nampak dalam buku korang lah, akan ada benda ni. Okay, simbol-simbol yang macam ni. Kejap tengok ada tak kat mana dia. Okay, ni nampak ni, Y ikut X, maksudnya
dia tulis itu hubungan ubahan kan. Hubungan ubahan kan. Jadi you all mungkin akan salah akan susah nak faham. Apa benda ni? Oh, ini ialah hubungan ubahan. Korang akan faham ni ialah hubungan ubahan. Okey, nak fahamkan betul-betul, cikgu terangkan Yang ini sebenarnya apa? Tanda ni, anak ikan ni sebenarnya apa? Okey. Dia ialah maksudnya dia membawa maksud apa Dia ni si anak ikan ni buruknya. Ni anak ikan. Ya Allah, buruknya. Kejap korang. Lantaklah. Simbol ni dia ni ialah apa? Dalam topik ubahan ni dia membawa maksud berkadar dengan tulisan buruk. Itu bawa maksud pertama dia. Atau dia juga bermaksud berubah mengikut. Mana yang korang faham? Mana lebih senang faham? Dalam ayat matematik, dalam buku dia akan cakap macam ni lah, ayat matematik. Kenapa dia cakap macam bukan bahasa manusia, cikgu? Cikgu pun tak tahulah. Yang buat buku tu barangkali alien, barangkali. Okey. Tapi kalau you all faham dia berubah mengikut, korang fahamkanlah dia berubah ikut. Tapi jangan terlupa pula, dia juga membawa dia selalunya disebut sebagai berkadaran ataupun kadar, macam tu. Okay, so dia biasa sebut kadar. Tapi dalam otak kita kena sentiasa ingat kadar tu maksudnya berubah mengikut, macam tu lah. Okay, so, kenapa you kena ingat juga perkataan kadar ni? Sebab kalau dalam buku teks dia pakai perkataan kadar, dalam periksa pun dia pakai perkataan berkadaran lah. Sebab tu you kena ingat juga. Okay, tapi you kena faham, tak boleh ingat saja. Maksudnya cikgu tak nak you all menghafal. Kalau hafal nanti tak faham. Okay, so you kena faham berkadaran dengan ni dia membawa maksud juga berubah mengikut. Tak faham juga apa benda tu cikgu? Okay, cikgu ringkaskan Contohnya macam ni. Contohnya tanda ni, simbol anak ikan ni kan. So bila kita tulis dalam buku teks tadi pun kita nampak Y berkadar dengan X ataupun Y berubah mengikut X. Itulah maksud dia. Okay, yang ini, yang tanda ni sendiri membawa maksud berubah mengikut ataupun berkadar dengan. So bila kita menyebut dia, bila kita sebut dalam dekat mulut kita, bila kita sebut Y berkadar dengan X ataupun Y berubah mengikut X. Okey, macam tu. Nilai, kadang-kadang dalam soalan dia dia akan bagi nilai Y bergantung kepada X. Bila X berubah, Y pun berubah. Itu. Okey. Itu maksud simbol ni. Maksudnya bila X ni berubah, yang akan ikut yang kat depan ni akan ikut belakang ni tau. So bila X ni berubah, Y pun ikut berubah. Okay, so simbol ni membawa maksud Y ni dia berubah mengikut X. So kalau X berubah, Y pun akan ikut berubah. Itulah maksud dia. Okay, faham tak setakat ni? Kalau tak faham, terus dia tanya dalam grup, cikgu saya tak faham. Terus dia dah tulis ni anak ikan ni kan. Cikgu saya tak faham konsep anak ikan tu. Macam tu. Okay, ataupun terus gunakan perkataan dia lah, tak payah cakap anak ikan. Terus dia guna berkadar dengan ataupun berubah mengikut. Boleh? Okay. Contoh paling basic yang cikgu boleh bagi ialah contoh paling basic, kalau Y berkadar dengan X ataupun berubah mengikut X, maksudnya ni paling mudah mencontoh maksudnya apa? Maksudnya kalau X naik, maka Y pun naik. Okay, kalau X naik, maka Y pun naik. Kalau X turun, maka Y pun ikut turun. Pernah dengar macam lembu cucuk hidung, pernah dengar?
Itu kalau mak cikgu dulu kan, aku kalau ikut je apa benda orang buat, ikut apa benda orang buat, ikut kan. Orang tu naik kita pun naik, orang tu turun kita pun turun. Kalau mak cikgu cakap orang tu terjun, nanti kau pun terjun juga. Macam tu lah bahasa dia kan. Berkadar dengan dia ikut, si Y ni dia akan ikut je si X ni. Okay, Y akan ikut je X ni, gitulah. Dia kiranya macam follower setia gitu. Okay, so dalam ayat ni kiranya, yang ni kiranya ni bahasa alien lah. Kan. Tapi kalau dalam ayat manusia, supaya nak bagi faham je, okay, bukanlah cikgu cakap itu kan tulis tu alien, tapi tak tahulah kalau dia alien. Kalau ayat manusia kita, kalau ni ayat dia ialah Y berkadar dengan X kan, Y berubah mengikut X kan. Kalau nak lagi manusia, kalau berubah mengikut X ni tak faham tak? Nak lagi manusia apa? Y ikut X. Mesti boleh faham dah kan. Y dia sentiasa ikut je X. X naik dia naik, X turun dia turun, X tak bergerak dia pun tak bergerak. Macam tu lah, dia sentiasa ikut je. Alright. Okay, contoh dalam kehidupan sebenar kita. Okay, dalam kehidupan sebenar kita, okay, contoh kehidupan, cikgu nak korang faham sungguh-sungguh yang ni kehidupan sebenar. Okay, pasal ni lah tu simbol ni, simbol berkadar dengan ataupun berubah mengikut ni. Okey, contoh dia apa? Contoh harga barang. Harga barang dia ikut berat. Macam cikgu cakap tadi, kalau tak boleh faham berkadar dengan ni, korang pakailah bahasa manusia. Sebab ini tadi ni kan, yang ni kan konon-kononnya lah. Kalau kita tak faham tu mesti sebab bahasa ni macam bahasa alien, very alienation gitu kan. Yang ni berubah mengikut. Pun kalau tak boleh faham juga, yang ni mungkin dia separuh manusia lah. Tapi yang ni kalau tak faham juga, aku tak tahulah. Tapi kalau tak faham juga, bagi tahu tau. Kena bagi tahu, cikgu akan cari jalan untuk bagi korang faham juga benda ni. Alright. So kalau katakanlah bahasa manusia dia, Y ikut X ni kan, Y ikut X ni. So macam ni, maksud dia apa? Harga barang ikut berat. Harga barang tu, dia punya harga tu akan berubah ikut berat. Contoh, kalau berat naik, asal buat turun pula. Kalau berat naik, maksudnya harga barang pun naik. Harga pun naik. Kalau berat turun, harga barang pun turun. Contoh, kita ada penimbang, scale machine kan. Ni gram ke apa benda lah. So kita pun timbang apa? Timbang Allah, tak reti lah. Timbang lah ikan. Ya Allah, bodohnya. Timbang lah ikan kat situ kan. Contoh lah. Okay, ada 3-4 ekor ikan bila kita bubuh. Makin kita bubuh, makin harga tu naik. Pasal apa? Pasal makin berat. Kalau kita kurangkan, mahal sangat lah, kita kurangkan lah, tinggalkan satu je atas ni. So harga dia akan turun lah. Macam tu. Okay. Alright. Lagi? Contoh lagi. Kadang-kadang kalau harga barang ni pun dia naik ikut apa? Ikut trend. Ikut latest edition. Kalau berat-berat ni mungkin korang kan Gen apa korang? Alpha ke Gen Z? John G. Okay. Kita bagi contoh Gen Z lah, Gen Alpha. Okay. Contohnya korang main video game. Okay. Game apa korang main? Allah, kejap. Kalau cikgu beli anak cikgu PS PlayStation lah. Ke itu pun dah outdated dah.
lah, okay, nasib lah itu je yang cikgu tahu. Okay, katalah video game PS4, PS5, PS ada ke 6 dah sekarang ni. Alright, so dia punya edition tu, dia ikut apa? Dia itu ikut edition. Edition. Okay, kalau edition tu latest, kalau latest kan, yang ni kalau latest maksudnya harga dia naik lah. So dia pun kan naik juga. Okay, maksudnya dia tak jadi macam ni tau. Maksudnya kalau edition video tu dia latest, paling terkini. Okay, paling terkini dia lah paling mahal. Okay, maksudnya harga dia naik lah. Kalau latest edition je, harga dia naik, harga dia mahal lah, harga baru kan. Maka video game tu pun harga dia akan naik. Macam tu. Okay, sama lah kasut. Apa lagi korang Gen Z ni, korang suka benda-benda yang lupa. Korang suka iPhone kan? Tak payah cakap lah korang. Elah. Confirm suka punya. Okay, iPhone pun sama tak? Kalau iPhone sekarang tahun berapa? Tahun 2026. Okay, iPhone tu ialah iPhone 15. Okay, iPhone 15 tu tak boleh. Kita bagi yang lama lagi, kuno lagi. iPhone 11 katakan. Okay, iPhone 11 ni. Okay, dia ikut apa? Tak boleh. Ini bukan ubahan langsung, nanti korang confuse pula. Okay, kalau iPhone ni kan, kita nak iPhone. Okay, kita nak iPhone ni dia punya penentuan tu macam mana? Dari segi apa? Dari segi storage dia. Okay, harga iPhone dia apa? Berkadar dengan ataupun berubah mengikut apa? Ikut storage. Betul tak? Ikut storage. Okay, betul. Kalau korang tengok iPhone, kita tengok jom kita tengok. So, cikgu nak bawakan realiti kepada korang. Marilah kita lihat macam mana cari ni. Sekejap Maxis iPhone plan. Contohlah. Okay, iPhone 17. Okay, ni apa ni video pula. Allah, mana harga? Mana harga? Ya Allah. Ni tengok. Satu dia punya harga ni mengikut apa? Mengikut dia punya ni panggil apa? Package lah kan. Okay. Ni storage, nampak? Kalau katalah kita ambil 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max ni hutang ke? Hutang. Korang jangan berhutang Cikgu ni tunjuk contoh je tau, bukan suruh korang berhutang. Okay, nak tunjuk yang ni je. Alright, kalau iPhone tu storage dia hanyalah 256 GB ataupun gig. Okay, so dia punya harga ialah, ni harga hutang lah pula dia bagi, la ilaha illallah. Okay, so dia punya harga ialah sebulan, kita tengok yang ni je, kita tengok plan yang ni saja, RM131. Kalau gig dia besar 512 gig, dia punya harga pun naik sikit, nampak? Kalau 1 terabyte lagi besar lah, harga dia pun besar lah juga. Nampak? Dia jadi apa? Berubah mengikut ni ni storage, ni harga. Betul tak?
Okey, kita andaikan harga ni kita namakanlah harga ni sebagai Y, storage ni kita namakan dia sebagai X. Itu yang dia jadi apa, bila storage ni bertambah kan, harga pun akan bertambah. Storage bertambah, harga pun bertambah. Nampak kan berlaku tak? Semakin tinggi storage tu, harga dia pun semakin tinggi. Semakin tinggi storage, harga pun semakin tinggi. Betul tak? Jadi dia jadi apa? Jadi betul lah kan, Y ni berubah mengikut ataupun berkadar dengan X. Bila X bertambah ataupun X naik, Y pun naik. Okay, jelas? Ni dah bagi contoh alpha, contoh Gen Z dah ni. Okay, kalau tak faham kena tanya Kalau tak faham tanyakan saja. Sekejap, macam ni cikgu nak tutup ni. Okay. So dalam bab ni kan, apa yang kamu akan belajar, apa yang you all akan belajar. So dalam bab 1 ni, bab ubahan ni, you all akan belajar, alhamdulillah, yang pertama ialah ubahan langsung, yang kedua ubahan songsang, yang ketiga ubahan, ya Allah teruknya tulisan aku. Ubahan bergabung. So kita akan belajar tiga-tiga ni. Of course cikgu akan start dengan ubahan langsung, lepas tu pergi ubahan songsang, lepas tu ubahan bergabung, lepas tu barulah kita buat soalan-soalan yang mempunyai kesemua-semua ini dia bercampur aduk. Tapi kalau dah faham, okay, tak ada masalah lah. Alright, maksudnya bila dah faham, you boleh kenal pasti. Cikgu akan ajar macam mana nak kenal pasti ni. Dia tanya pasal apa ni, dia tanya yang bergabung ke, dia tanya langsung ke, dia tanya songsang. Ya Allah, tak payah susah-susah. I will teach you how to tahu dia tanya pasal apa. Okay, so dalam bab ni kamu akan selalu nampak satu huruf ni tau. Satu huruf ni apakah hurufnya? Iaitu adalah huruf K kecil. Ni korang akan nampak huruf K ni banyak kali nampak. Okay, jom kita tengok ada tak. Ni nampak ni huruf K ni. K sama dengan Y per X kan. K ni nampak K. Lagi mana K? Dari mana dia perkenalkan K kat korang ni? Sekejap, tahu ke K tu apa? Tak payah jawab, sebab kalau kamu jawab cikgu pun tak dengar. Tapi kalau tak tahu, tak faham, selepas tengok video ni pun tak tahu juga kan, tanya je dalam grup. Kat mana dia tunjuk nilai K tu? Cikgu tak tahulah, cikgu tak tengok sangat buku kamu ni, sebab dia punya susunan tu bagi cikgu lah. Akan mungkin ada student yang tak faham. Okay, jadi cikgu akan terangkan ikut yang cikgu rasa kamu boleh faham. Alright. Okay, so K ni apa? K ni ialah pemala. K ni sama dengan pemala. Kenapalah tulisan saya macam ni? Oh my goodness. Cikgu cuba tulis seketul. Boleh cantik. Pemala perkadaran. Tadi berkadar, ni perkadaran pula. Okey, maksud dia apa? Maksud dia ialah kadar tetap, kadar tetap yang mengikat hubungan. Tu yang tadi kat buku teks kamu jumpa hubungan perkadaran tu kan.
yang mengikat. Tapi sebenarnya perkataan ni sebenarnya sepatutnya lah nak bagi faham, mengikat hubungan dua boleh ubah. Okay. So kalau kata dalam realiti hidup kita kan, kalau harga satu botol air misalnya, okay, harga air botol katakanlah ialah botol pula dah, botol botol tu apa, ialah RM2. Kalau beli 3 botol, dia jadi berapa? Jadi RM6. Betul. So harga berubah ikut apa? Tadi asal harga RM2, tapi bila beli 3 dia jadi RM6 pula. Harga berubah kan? Berubah. Perasan tak? Harga berubah. Asal tadi RM2, kalau beli sebotol lah, harga satu botol air, harga air botol satu harga satu air botol ialah RM2. Kalau beli, lepas tu beli 3 botol, harga dia berubah jadi RM3. Jadi harga dia berubah ikut bilangan botol. Betul tak? Harga dia berubah mengikut bilangan botol. Jadi macam mana tulis bilangan botol kan berkadaran dengan harga. Macam ni ke? Kan? Yang berubah tu ialah harga ni. So harga ni dekat depan. Okay? Sentiasa ingat yang berubah tu, yang akan mengikut tu ialah dekat depan. Yang ikut tu maksudnya harga yang berubah ni, benda yang berubah ni sentiasa ada dekat depan tau. So ini salah, wrong. Okay? So dia ialah harga air botol berkadaran mengikut kuantiti ataupun bilangan botol. Okay? Macam ni. Ni ayat matematik dia lah. Okay? Alright. Kalau ada soalan setakat ni, boleh tanya. Okay? Ini video ni ialah intro saja. Kalau tak faham introduction ni, cakap je cikgu kat mana yang kamu tak faham. Cikgu akan terangkan lebih lanjut lah tentang pemalar perkadaran ni. Cikgu tak nak tunjuk kat sini, cumanya cikgu nak perkenalkan perkataan ni saja. So K ni nanti cikgu akan ajarkan dekat dalam next video, bila kita sampai nak menyentuh K ni nanti. Okay. Okay, so kalau cikgu tengok kat sini, cikgu tak tahu lah kalau dekat atas tu dia ada tulis lagi K tu apa, penerangan khas untuk K tu. Kalau saya tengok sekali imbas macam tak ada lah. Okay. So dekat sini dia ada tulis nilai dikenali sebagai pemalar perkadaran K dalam bahan langsung, kuantiti Y. Okay, terus macam tu kan, tak faham. Alright, kalau macam ni pun tak faham, dia tak ada terangkan sangat lah K tu apa. So dalam next video cikgu akan terangkan K sahaja. Okay, thank you. Proceed to the next video. Okay.